Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dan salam rimba. Okay. Sekarang ni kita akan pergi ke tempat hari tu, tempat yang untuk kita pergi ke berkelah, bersantai-santai sama-sama kawan-kawan. Kita akan masuk lagi hari ni, kita akan bersambung lagi yang seterusnya untuk pergi beriadah. Okay, sebelum ni kita duduk di kampung. Keadaan kampung memang suasana dia agak bising sikit lah kampung dengan kenderaan banyak-banyak di kampung. Okay. Sekarang ni kita akan masuk mencari ketenangan di dalam hutan. Okay, ni adalah hutan. Kan hutan rimba. Memang hutan betul-betul tebal. Kita masuk, kita akan bersantai, menghilangkan stres yang duduk di hutan. Yang selama ni kita duduk di hutan, kita akan hilangkan kita punya stres untuk mencari keindahan-keindahan yang boleh merealisasikan kita punya otak. Okay, kita akan bergerak ni, kita akan tengok laluan-laluan yang kita akan pergi. Itulah laluan-laluannya, dan terus pergi ke hutan. Tujuan kita ini adalah pergi ke gunung. Okey, kita akan bergerak. Inilah akan tinggal sikit. Kita akan masuk sebentar lagi. Inilah ini ramai-ramai. Kita akan masuk ikut jalan ni. Dia punya mengambil masa lebih kurang dalam 1 jam lebih lah, 1 jam lebih sikit lah. Jalan agak mencabar sikit. Jadi kita akan bergerak dalam satu kumpulan lah, tanpa jauh. Gerak yang nampak agak keselamatan kita terjamin semua. Okey, kita gerak dulu. Go. Ya, kita ada di dalam hutan. Di separuh jalan kita dah sampai separuh jalan. Inilah kedudukan jalan begitu licin sikit. Tengok pergerakan daripada kita akan menuju ke hala ke selatan. Ini selatan. Ini adalah laluan kita. Ni ada grup-grup rimba. Okey, itulah ada kawan-kawan kita sampai dari belakang. Kita tengok. Okey, dia turun bukit. Okey. Okey, jumpa lagi. Luar bangan dia ada lagi. Luar banyak. Sampai di lokasi.
kemah untuk mengelak hujan. Sekarang memang gelap sih. Jumpa lagi. Malam ni suasana ada hujan. Tak boleh buat apa. Keadaan hujan. Ini hujan yang ada sikit. Beristirahat. Pesta-pesta dah mesti istirahat. Sebab suasana hujan. Ini tidur. Ini istirahat. Sebabnya hujan. Buat apa? Gelap. Nampak ini suasana bukit pagi hari. Nampak cahaya dia gelap sikit. Inilah suasana pagi. Suasana pagi ini bagi yang masih tidur, saya lepak-lepak masak untuk pagi ya. Tempat tidur. Malam hujan seharian sampai pagi hujan. Jadi kita lepak dulu pagi ni, sarapan dulu sebelum gerak balik. Hai. Sekarang kami dalam perjalanan gerak balik sebab tadi tak sempat nak rakam video sebab masa keluar tadi jalan teruk sangat, lecah sangat kan lepas tu. Jadi kami tak sempatlah sampai separuh jalan dah ni. Lepas kami mandi, habis siap mandi semua, kami akan gerak balik ke rumah masing-masing. Tapi hari ni keadaan semalam hujan. Sampai pagi keadaan jalan tu teruk sikit lah semata. Sebabnya pagi tadi kami keluar tak sempat nak rakam video sebab lapar banci sangat jalan. Inilah jalan-jalanan ini dia dah sampai dekat luar. Kalau di dalam lagi memang teruk lah. Sebab tu kami singgah ni mandi kat sini mandi kat sini dulu untuk bersihkan badan-badan. Yang lain ada lagi yang separuh lagi ada dekat dalam Diorang belum balik lagi untuk adalah aktiviti diorang untuk yang orang buat kami sebab ada kerja, masing-masing ada kerja petang ni. Jadi kami keluar awal. Jumpa seterusnya di depan nanti. Bye. Okey sahabat-sahabat, alhamdulillah kita sudah sampai di rumah. Tadi semasa kita balik tadi kita tak sempat nak ambil video kerana keadaan faktor jalan licin. Sebab semalam seharian hujan turun daripada pagi kita masuk tu hujan. Lepas tu sampai ke malam hujan, pagi tadi pun hujan juga. Masa kita nak bergerak balik pun hujan, tapi hujan berhenti jadi kita bergerak balik terslow. Jadi sahabat-sahabat, setakat inilah video kita pada hari ni yang kita pergi ke bukit yang pergi santai-santai ke bukit. Semoga anda terhibur dengan video ini. Semoga kita berjumpa lagi. Jangan lupa share, komen dan subscribe video ini. Semoga saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video yang akan datang. Okey. Semoga kita berjumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.